Hari ni rasa macam nak makan pasta pula. Apa kata kita buat creamy fettuccine dengan spicy chicken. Ayam tu kita stir fry, kemudian kita masak creamy pasta dan taburkan ayam dekat atas dia. Gabungan rasa creamy dan juga pedas-pedas tu memang bangkitkan selera. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Maka pertama, ayam bahagian isi ni kita potong cube, kita marinate dan juga kita stir fry kan dia. Korang marinate isi ayam ni dengan 1 sudu serbuk cili, sedikit Italian herbs, sedikit chili flake nak bagi pedas sikit. Kemudian masukkan sedikit lada sulak atau lada putih. Masukkan garam secukupnya, gaul sampai sekata dan marinate selama 15 minit. Sementara tu, korang panaskan air, letakkan garam sikit, kita boleh masukkan kita punya fettuccine pasta. Rebuskan dia sampai lembut. Kemudian kita perlukan Tefal Daisy frying pan. Tefal Daisy frying pan ni bukan sekadar warna krim dia yang cantik, tapi juga dilengkapi dengan full induction base sesuai untuk dapur api ataupun dapur elektrik korang. Frying pan ni dilapisi dengan durable non-stick coating dan dilengkapi dengan smart thermo signal. Panaskan frying pan, masukkan dalam 2 sudu butter, lebih sikit pun tak apa. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinate tadi. Korang stir fry ayam ni sampai masak. Lepas tu kita akan ketepikan sekejap. Baki butter tadi kita akan tumiskan hirisan bawang holland dalam setengah biji dan juga dalam 2 ulas bawang putih cincang. Tumis sampai dia naik bau sebelum kita boleh masukkan 1 kotak cooking cream dan juga air rebusan pasta secukupnya. Masak sekejap sampai dia agak pekat. Bila dah pekat, kita boleh masukkan fettuccine pasta yang kita rebus tadi. Gaulkan sampai menyaluti semua. Last kali, korang boleh taburkan kita punya spicy stir fried chicken tadi. Kalau rasa tak cukup garam, korang boleh tambah dan taburkan daun parsley atau daun ketumbar. Kemudian siaplah kita punya creamy fettuccine dengan spicy chicken. Gabungan rasa pedas dan creamy memang perfect untuk pasta korang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.